Kes bola sepak paling misterius di dunia. 7 pemain naturalisasi Malaysia yang kantoi palsukan dokumen. Dah berbulan-bulan dah berlalu kes ni. FIFA pun dah bagi hukuman, denda, wang, player kena ban dan keputusan perlawanan ditukar kepada kalah untuk pasukan Malaysia. Tetapi jawapan masih kabur macam asap. Masih tak tahu siapa yang bersalah sebenarnya. Sejak benda ini dibisik pada bulan Jun 2025 dan seterusnya meletup pada September 2025. FAM masih santai, beli masa, minum kopi, bagi tahu semua penyokong bola sepak negara, no problemo, benda boleh settle. Silat FAM lagi power dari mana-mana silat tempatan dan boleh tepis semua tuduhan di dalam dan juga luar negara. Selepas itu, jawatan kuasa siasatan bebas IIC yang dipilih dan dilantik oleh FAM sendiri menyarankan bahawa Persatuan Bola Sepak Negara ini segera membuat laporan polis pada bulan Disember 2025. Senang kata, ini adalah satu jawatan kuasa yang dipimpin oleh bekas Ketua Hakim Negara iaitu Tun Muhammad Rauf Sharif. Jadi boleh kata legit people lah, bukan calang-calang punya orang, tak senang kena tipu. Bila dia suruh buat laporan polis, senang kata makin parah lah situasi ini. Sebab dia dah jadi satu kes jenayah. Barulah lepas tu FAM terhegeh-hegeh pergi buat laporan polis. Dan PDRM kenal pasti 2 suspek yang mereka kata telah memalsukan dokumen tersebut. Sambil kita hadamkan maklumat terkini yang berlaku, kita jangan lupa satu perkara yang semua orang macam tak ambil tahu sangat, iaitu soal bahasa. Adalah 7 pemain ini yang mendapat kewarganegaraan secara sah perlu lulus ujian lisan bahasa Melayu. Dan mereka amazingly lulus pada bulan Jun 2025. Tetapi pada bulan September, 3 bulan kemudian, semua 7 pemain ini memberitahu FIFA mereka tak boleh membaca, mereka tak boleh menulis ataupun kecek dalam bahasa Melayu. Kita ada 2 orang dituduh memasukkan dokumen, tetapi bagaimana pula pegawai yang mengesahkan yang mereka boleh berbahasa bila masa mereka tak boleh cakap langsung? Mana pergi cikgu yang ajar mereka ni? Selepas kita kena pasti siapa yang liquid paper semua dokumen pemain ini dan juga pekakkan diri bila menguji kefasihan bahasa 7 pemain daripada Brazil, Argentina dan Sepanyol ni, Alik wajarlah tanya satu soalan. Adakah pegawai-pegawai biasa ni berani melanggar undang-undang demi bola sepak negara? Berat tau kesalahan tukar dokumen ni. Satu jenayah juga. Salahlah pun ujian bahasa, busuk-busuk hilang kerja. Tetapi more likely kena masuk penjara kalau disabit kesalahan. Tak kisahlah penjara Sungai Buloh ataupun Kajang. Jadi senang kata sebenarnya satu kampung lah di sebalik batu ni. Tapi bila kita tanya Tok Ketua iaitu FAM, dia senyap je. Kekeliruan, ketidakpastian, kecelaruan, what the hell yang semakin meningkat di dalam kalangan pecinta bola sepak negara. Tapi FAM is still FAM. Tepis, tepis, tepis. Pada 7 pemain, korang kan ada mulut. Gunakanlah, beri penjelasan kepada kita orang semua. We not asking for excuses. We asking for the truth, kebenaran. Sementara FAM tengah menunggu keputusan rayuan daripada CAS supaya FAM boleh teruskan latihan menepis mereka. Dan kita juga sebagai peminat bola sepak Malaysia masih menunggu demi kebenaran bola sepak negara. Kerana bak kata Papa Zola the movie, kebenaran tak pernah salah.